Walanon, awak yang tak cerdik sangat ni. Betul lah orang kata, syarat nak jadi walanon ni kena tak cerdik. Kalau cerdik tak boleh jadi walanon. Mungkin walanon ni dulu dia tak makan kismis kot. Orang kata makan kismis 7 biji. Dia pergi kutip semut makan. Tu yang jadi tak cerdik tu. Baru ni lalu kat Facebook saya. Dia ni walanon lah kot pasal dia duk hentam Dr. Sam. Mentang-mentang lah Dr. Sam ni ada aura Perdana Menteri ke-11. Dia tanya, kalau Dr. Sam jadi Perdana Menteri nanti, dia nak bagi bonus kepada penjawat awam. Dia nak minta duit kat siapa? Kalau sekarang ni dia jadi Menteri Besar Terengganu, bolehlah dia minta duit kat PMX. Loh, awak yang tak cerdik sangat soalan tu. Nak jadi pentaksub pun agak-agak lah. Jangan tunjuk kat orang kata tak cerdik tu. Dia ingat apa? Dia ingat duit royalty tu duit Anwar Ibrahim ke? Ni walanon, hampa hadam betul-betul apa yang Anwar Ibrahim kata. Baca malas, mengaji tak mau, panggil bodoh dia marah.